Pernahkah anda terfikir apa sebenarnya yang menjadikan seekor kucing itu nampak biasa saja? Mungkin bulu yang gebu, telinga yang tegak atau kaki yang panjang. Tapi, bagaimana pula jika saya katakan bahawa sebahagian daripada bakal kucing yang paling popular dan disayangi sebenarnya membawa anomali genetik yang tulen? Mereka ini bukanlah adiwira, superhero dari komik, tetapi makhluk sebenar yang penampilan uniknya adalah hasil kesilapan dalam DNA. Dalam video hari ini, kita akan membongkar rahsia 5 baka kucing yang mempunyai mutasi genetik paling menakjubkan. Kita akan kaji sama ada keunikan mereka ini adalah anugerah semula jadi ataupun sumpahan dan mengapa sesetengah daripadanya mencetuskan perdebatan hangat di seluruh dunia. Bersedialah, anda pasti akan terkejut apabila mengetahui kebenaran yang terselindung di sebalik wajah comel mereka ini. Sebelum kita mulakan, mari kita fahami secara ringkas apa itu mutasi genetik. Bayangkan DNA sebagai sebuah buku arahan besar untuk membina organisma hidup. Kadangkala, semasa buku ini disalin, berlaku kesilapan cetak. Kesilapan kecil yang hanya melibatkan satu huruf. Selalunya, ini tidak memberi kesan apa-apa. Tetapi kadangkala, kesilapan cetak seperti ini boleh mengubah keseluruhan bab. Hasilnya, lahirlah makhluk dengan ciri baharu yang sangat unik. Beginilah cara wira-wira kita hari ini muncul. Manusia menyedari kewujudan kucing-kucing luar biasa ini dan mereka sangat menyukai hasil kebetulan semula jadi ini, lalu mereka memutuskan untuk mengekalkannya melalui pembiakbakaan terpilih, seleksi, iaitu pembiakan yang disengajakan. Maka, mutasi yang kebetulan itu bertukar menjadi ciri tersendiri bagi keseluruhan baka. Tetapi, adakah ini sentiasa memberi manfaat kepada haiwan itu sendiri? Mari kita ketahui. Kita mulakan senarai kita dengan baka yang kecomelannya telah menawan hati seluruh dunia. Perkenalkan, Scottish Fold. Ciri utama mereka ialah telinga yang kecil, terlipat kemas ke hadapan, memberikan wajah bulat. Mereka ekspresi terkejut yang kelihatan sedikit seperti burung hantu. Apabila digabungkan dengan mata yang besar dan bulat, ia membentuk imej anak kucing abadi yang mustahil untuk tidak disayangi. Kucing ini dikenali dengan perwatakan yang tenang, seimbang dan sangat mesra. Scottish Fold sangat sukakan teman manusia, tetapi mereka tidak memaksa. Mereka akan gembira duduk di atas riba anda semasa anda menonton televisyen atau tidur diam-diam di sisi anda semasa anda bekerja. Benar-benar kelihatan seperti haiwan peliharaan yang sempurna. Namun, di sebalik penampilan yang menawan ini tersimpan rahsia genetik dengan implikasi yang sangat serius yang wajib diketahui oleh setiap bakal pemilik. Jadi, apakah sebenarnya yang menyebabkan telinga kucing-kucing ini melipat dengan begitu comel? Jawapannya terletak pada mutasi genetik yang dikenali sebagai osteochondrodysplasia. Bunyinya memang rumit, tetapi intipati masalahnya mudah. Ini adalah penyakit sistemik yang menjejaskan perkembangan tisu rawan dan tulang di seluruh organisma. Gen yang sama yang menjadikan rawan di telinga lembut dan lemah, lantas menyebabkannya jatuh ke hadapan, turut memberi kesan yang sama pada semua sendi haiwan tersebut. Secara ringkasnya, telinga yang melipat itu hanyalah hujung gunung ais. Sahaja satu penanda yang jelas bagi masalah yang jauh lebih dalam dan serius. Mutasi ini bersifat dominan. Ini bermakna, untuk ia wujud, kucing hanya perlu mewarisi satu salinan gen tersebut daripada salah seorang induk. Oleh sebab inilah, kucing bertelinga lipat dilarang keras untuk dikacuk sesama sendiri. Ini kerana anak yang terhasil akan mendapat dos berganda
Gen yang rosak itu seterusnya mengakibatkan kecacatan rangka yang paling teruk. Sekarang, kita sentuh bahagian yang paling tidak menyenangkan. Disebabkan oleh osteochondrodysplasia, semua kucing telinga lipat tanpa pengecualian mengalami masalah sendi pada tahap yang berbeza-beza. Ini boleh menjelma dalam bentuk artritis, kesakitan ketika bergerak dan kecacatan pada kaki serta ekor. Ekor kucing ini selalunya tebal dan kaku, dan sentuhan yang sedikit pun tidak berhati-hati boleh menyebabkan kesakitan yang amat sangat. Masalah ini akan bertambah teruk seiring dengan peningkatan usia. Kucing akan berasa sakit untuk melompat, berjalan, dan ia mungkin mula berjalan terhincut-hincut. Wujud mitos bahawa jika kucing telinga lipat dibiarkan dengan kucing telinga tegak yang dipanggil Scottish Straight, anak-anak kucing tidak akan mengalami masalah kesihatan. Malangnya, ini adalah tidak benar. Kajian menunjukkan bahawa walaupun pada haiwan heterozigot, iaitu yang hanya menerima gen dari satu induk, penyakit sendi degeneratif akan berkembang juga dari semasa ke semasa. Persoalannya hanyalah tahap keterukan dan bilakah simptom itu akan mula ketara. Kontroversi sengit sering tercetus dalam dunia kucing atau felinologi mengenai bakar Scottish Fold. Ini kerana mereka memang berhadapan dengan masalah kesihatan yang sangat serius. Banyak pertubuhan veteriner dan kebajikan haiwan mendesak agar pembiakan baka ini dihentikan kerana menganggapnya tidak beretika. Sebagai contoh, di United Kingdom, Scottish Fold tidak diiktiraf secara rasmi oleh Majlis Veterinar Utama atas alasan penderitaan yang didorong oleh genetik. Malah, di beberapa negara Eropah, pembiakannya telah diharamkan sepenuhnya. Oleh itu, jika anda tertarik dengan baka ini, anda mesti memahami tanggungjawab besar yang perlu dipikul. Kucing ini mungkin memerlukan rawatan veteriner seumur hidup, ubat-ubatan khas untuk sendi dan penjagaan yang sangat teliti. Penampilan mereka yang comel itu bukan sekadar ciri unik, tetapi sebenarnya adalah gejala penyakit kronik yang akan dihadapi kucing itu seumur hidup. Ini adalah harga yang mahal hanya untuk memenuhi keinginan manusia yang mahu memiliki mainan yang nampak comel. Mari kita beralih pula kepada peserta seterusnya dalam senarai ini. Yang ini boleh dikatakan merupakan bakar kucing yang paling kontroversi. Kenali bakar Munchkin. Kucing ini sering disamakan dengan kucing Dachshund atau kucing sausage. Ciri utama dan paling menonjol pada mereka ialah kaki yang luar biasa pendek, anomali berbanding saiz badan yang normal. Penampilannya memang sangat kelakar dan unik. Ia kelihatan seolah-olah kucing biasa yang ditekan atau diratakan ke lantai. Walaupun berkaki pendek, Munchkin adalah haiwan yang sangat aktif, pantas dan suka bermain. Mereka mengejar mainan dengan penuh semangat, bergerak lincah di sekitar rumah seperti kereta lumba mini yang laju. Memang mereka tidak boleh melompat setinggi rakan-rakan mereka yang berkaki panjang, tetapi mereka sangat cerdik. Mereka sentiasa mencari jalan pintas seperti memanjat sofa atau kerusi dalam beberapa lompatan pendek yang pantas. Sifat mereka sering digambarkan sebagai berkeyakinan, ingin tahu dan sangat mesra serta rapat dengan manusia. Punca kaki pendek pada kucing Munchkin adalah mutasi genetik yang serupa dengan yang menyebabkan kekedilan pada anjing baka Dachshund dan Corgi. Mutasi ini dikenali sebagai achondroplasia. Ini adalah gen dominan yang menghalang perkembangan normal tulang panjang pada anggota badan, manakala tulang belakang dan kepala kekal pada saiz yang biasa. Fakta yang menarik
Tetapi pada masa yang sama agak seram ialah gen ini boleh membawa maut atau letal dalam bentuk homozigot. Ini bermakna jika anak kucing mewarisi gen kaki pendek pada kedua-dua ibu bapa, ia akan mati ketika masih di dalam rahim. Dalam program pembiakan kucing Munchkin, hanya seekor induk berkaki pendek dan seekor induk berkaki normal sahaja yang akan digunakan. Hasilnya, setiap perinduk akan melahirkan kedua-dua anak kucing berkaki pendek dan juga anak kucing berkaki standard yang tidak membawa gen berbahaya ini. Isu kesihatan kucing Munchkin sering menjadi topik perdebatan dan dipenuhi pelbagai mitos. Pihak yang menentang baka ini mendakwa bahawa kaki pendek mereka menyebabkan masalah serius pada tulang belakang dan sendi sekaligus menyebabkan haiwan ini menanggung penderitaan. Perhatian bertahun-tahun oleh penternak dan doktor veteriner menunjukkan bahawa dakwaan ini tidak sepenuhnya benar. Secara keseluruhan, Munchkin adalah baka yang agak sihat. Tulang belakang mereka lebih fleksibel berbanding anjing Dachshund Justeru. Mereka jarang menghadapi masalah sakit belakang. Walau bagaimanapun, mereka cenderung memiliki risiko terhadap dua penyakit spesifik, lordosis, iaitu keadaan di mana tulang belakang melengkung ke dalam rongga dada, menekan jantung dan paru-paru, dan pectus excavatum atau dada corong. Mujurlah keadaan ini jarang berlaku dan penternak yang bertanggungjawab akan mengeluarkan haiwan yang bermasalah tersebut daripada program pembiakan bagi mengelakkan kecacatan itu diwarisi dalam baka. Walaupun kesihatan mereka secara relatifnya kukuh, status kucing Munchkin dalam dunia felinologi masih kekal tidak menentu. Organisasi terbesar dan paling berwibawa seperti Persekutuan Kucing Antarabangsa FIFA dan Persatuan Peminat Kucing CFA di Australia tidak mengiktiraf baka ini. Hujah utama mereka adalah mutasi yang menjejaskan morfologi dan pergerakan normal haiwan itu dianggap tidak beretika untuk tujuan pembiakan. Mereka berpandangan bahawa kucing sepatutnya boleh melompat dan bergerak dengan bebas dan kaki pendek secara buatan menyekat kebolehan semula jadinya. Sebaliknya, persatuan lain, misalnya TCA, telah mengiktiraf baka ini. Mereka menegaskan bahawa kucing Munchkin telah menyesuaikan diri dengan ciri istimewa mereka dan hidup bahagia serta menjalani kehidupan yang memuaskan. Perdebatan ini terus berlanjutan dan ia menimbulkan persoalan yang rumit kepada kita. Di manakah letaknya garis sempadan antara keunikan yang istimewa dan kecacatan yang membahayakan kesihatan? Sekarang, bersedialah untuk bertemu dengan makhluk asing sebenar dari dunia kucing. Ketiga, sudah pasti adalah kucing Sphinx. Penampilan mereka memang unik dan pasti menarik perhatian sesiapa sahaja. Tiada bulu, kulit yang berkedut, telinga besar seperti lokator dan renungan mata yang tajam serta pintar. Sentuhan pada kulit mereka terasa seperti buah peach baldu yang hangat atau seperti kain sweater. Oleh sebab mereka tidak mempunyai kot bulu, mereka sentiasa panas. Mereka sentiasa mencari sumber kehangatan, sama ada di radiator, di bawah sinaran matahari atau di atas riba anda. Ini menjadikan mereka antara baka kucing yang paling mesra dan penuh kasih sayang. Kucing Sphinx memang dilahirkan untuk dipeluk. Mereka sangat sosial, gemar menjadi tumpuan dan akan mengekori tuannya ke mana sahaja, seolah-olah mengulas setiap perkara yang berlaku dengan dengkuran yang kuat. Rahsia di sebalik ketidakberbuluan kucing Sphinx ini terletak pada mutasi recessive gen yang mengawal penghasilan keratin.
Keratin adalah protein utama yang menjadi bahan binaan asas bagi bulu. Ini bermakna folikel bulu sebenarnya masih ada pada Sphinx. Cuma ia tidak mampu menghasilkan bulu yang normal dan sempurna. Kadangkala, kita masih boleh melihat sedikit bulu halus seperti bulu kapas, terutamanya di kawasan hidung, telinga dan ekor. Namun, bulu penuh seperti kucing lain memang tiada. Disebabkan mutasi yang sama inilah, kebanyakan kucing Sphinx juga tidak mempunyai misai. Jika ada pun, misai mereka sangat pendek dan kerinting. Kini, mari kita merungkai satu mitos popular yang sering disalah anggap. Sphinx sebenarnya tidak hipoalergenik. Alergi yang dialami manusia selalunya bukan disebabkan oleh bulu, tetapi oleh protein yang terdapat di dalam air liur dan rembesan kulit kucing. Sphinx berpeluh dan membersihkan diri atau menjilat badan sama seperti kucing lain. Oleh itu, mereka tetap boleh mencetuskan tindak balas alergi. Sebab mereka tidak berbulu, kucing-kucing ini memerlukan penjagaan yang sangat khusus. Pertama, mereka sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Semasa musim panas, kulit mereka yang halus perlu dilindungi daripada selaran matahari, sunburn, menggunakan krim khas atau pakaian pelindung. Manakala pada musim sejuk, mereka memerlukan baju sejuk, sweater yang tebal dan rumah kucing yang dilengkapi pemanas agar tidak kesejukan. Keduanya, kulit mereka menghasilkan minyak semula. Jadi, atau sebum yang biasanya diserap oleh bulu pada kucing biasa. Bagi kucing Sphinx, minyak ini terkumpul di permukaan kulit, membentuk lapisan keperangan yang boleh meninggalkan kotoran pada perabot dan pakaian anda. Oleh itu, kucing Sphinx mesti dimandikan secara berkala, kira-kira sekali dalam 1 hingga 2 minggu menggunakan syampu khas atau dilap dengan tisu basah. Selain itu, telinga mereka yang besar juga memerlukan perhatian khusus kerana banyak tahi telinga earwax cenderung terkumpul dan lipatan-lipatan kulit mereka perlu dibersihkan dengan teliti. Yang menarik, mutasi genetik inilah yang sebenarnya membentuk perwatakan unik mereka. Oleh kerana sentiasa memerlukan kehangatan, kucing Sphinx berevolusi menjadi haiwan yang sangat mesra dan sentiasa mencari manusia. Bagi mereka, manusia bukan sekadar tuan, tetapi sumber utama kehangatan dan keselesaan. Keperluan fizikal ini telah menjelma menjadi ikatan emosi yang sangat kuat. Mereka akan tidur bersama anda di bawah selimut, duduk di bahu semasa anda bekerja, malah sentiasa meminta pelukan dan belayan. Ini bukan jenis kucing yang suka menyendiri. Sphinx akan memerlukan interaksi dan perhatian yang berterusan. Jika anda mencari sekadar haiwan peliharaan, tetapi teman sejati dan kawan baik yang secara harfiah akan memanaskan anda dengan kasih sayang mereka, Sphinx adalah pilihan yang sempurna. Penampilan luar biasa mereka yang kelihatan seperti makhluk asing itu menyembunyikan hati yang paling hangat dan setia. Keempat kita ini kelihatan seolah-olah baru sahaja melangkah keluar dari kisah dongeng tentang elf atau pixie. Mari kita perkenalkan Devon Rex. Baka ini benar-benar menawan imajinasi dengan penampilan luar biasa mereka. Telinga yang besar dan terletak rendah, mata bujur yang besar, muncung yang pendek dan sudah tentu kebanggaan utama mereka. Bulu kerinting yang pendek, lembut dan terasa seperti karakul atau baldu. Badan mereka langkas dan berotot, namun pada masa yang sama kelihatan sangat anggun. Disebabkan gabungan ciri-ciri ini, mereka sering digelar elf atau makhluk asing dalam dunia kucing. Namun, perangai mereka sama sekali tidak dongeng. Sebaliknya, ia lebih mirip seperti monyet atau anjing. Devon Rex
adalah badut sejati dan sumber tenaga yang tak pernah habis. Mereka sangat gemar bermain, akan membawa kembali mainan, memanjat ke tempat tertinggi di rumah dan mesti terlibat dalam setiap urusan rumah tangga. Mereka adalah kucing yang sangat pintar dan mesra serta sangat mudah dilatih. Bulu kerinting mereka yang menawan itu berpunca daripada satu lagi mutasi genetik resesif. Mutasi ini mengubah struktur bulunya, menjadikannya nipis, beralun dan sangat pendek. Apa yang menariknya, terdapat beberapa baka kucing berbulu kerinting lain, seperti Cornish Rex. Namun, mutasi genetik mereka ini timbul secara berasingan. Jika kita mengacukkan Devon Rex dengan Cornish Rex, semua anak kucing yang terhasil akan mempunyai bulu lurus. Ini membuktikan bahawa penampilan mereka yang serupa itu sebenarnya dikawal oleh gen yang berbeza sama sekali. Ini adalah contoh ketara bagi apa yang dipanggil evolusi konvergen. Apabila alam mencapai hasil yang sama melalui cara yang berlainan. Gen yang menghasilkan bulu Devon Rex ini muncul hasil mutasi spontan daripada seekor kucing jalanan di daerah Devonshire, England pada pertengahan abad ke-20. Dan daripada kucing inilah semua wakil baka moden ini mengesan keturunan mereka. Bulu kucing Devon Rex bukan sahaja unik pada pandangan mata, malah memerlukan penjagaan yang sangat teliti. Terasa sangat lembut dan halus apabila disentuh, tetapi pada masa yang sama, tekstur bulunya agak jarang dan mudah rapuh. Ia tidak boleh disikat menggunakan berus yang keras bagi mengelakkan kerosakan atau mencabut helai bulu yang sedia ada tidaklah banyak. Penjagaan untuk bulu jenis ini hanyalah dengan mengusap lembut, menggunakan sarung tangan getah atau kain lembut untuk membuang bulu-bulu yang mati. Selalunya tersebar mitos bahawa kucing Rex tidak gugur bulu dan sangat sesuai untuk penghidap alahan alergi. Ini adalah satu lagi tanggapan yang silap. Hakikatnya, mereka tetap menggugurkan bulu, walaupun pada kadar yang kurang berbanding kebanyakan baka lain. Dan sama seperti kucing Sphinx, mereka juga mengeluarkan protein penyebab alergen. Lebih daripada itu, kerana bulunya yang nipis, mereka sangat sensitif terhadap cuaca sejuk dan juga angin kencang, drugs, sama seperti Sphinx. Oleh itu, mereka memerlukan tempat tinggal yang sentiasa hangat. Semasa musim sejuk, mereka mungkin memerlukan baju atau sweater yang selesa dan cantik agar mereka sentiasa berasa nyaman. Bagaimanapun, ciri utama yang paling menonjol pada Devon Rex sudah tentulah perangai mereka. Mereka sering dipanggil kucing anjing atau cat dog kerana kesetiaan dan sifat mereka yang sangat suka bermain. Mereka sangat suka berada dalam kalangan manusia dan tidak tahan hidup bersendirian. Seekor Devon Rex akan memilih satu individu kesayangan dalam keluarga dan akan mengekori orang itu ke mana sahaja, seperti bayang-bayang. Mereka dengan senang hati akan duduk di atas bahu anda, membantu anda membaca buku atau menemani anda bekerja di hadapan komputer. Kecerdasan dan sifat ingin tahu mereka memang tiada batas. Mereka mudah dilatih, boleh belajar arahan, mampu mengambil semula objek yang dilempar, seperti fetch, dan bahkan boleh dibawa berjalan menggunakan tali pemegang. Ini adalah baka yang ideal untuk individu yang aktif dan keluarga yang mempunyai anak, terutamanya mereka yang bersedia meluangkan banyak masa untuk menjaga dan bermain dengan haiwan kesayangan mereka. Jika anda mahukan seekor kucing dengan penampilan luar bagaikan elf, tingkah laku seperti monyet dan kesetiaan setanding anjing, maka Devon Rex adalah jawapannya. Sudah pasti hidup anda tidak akan membosankan bersamanya. Untuk penutup,
kita ada baka kelima dalam senarai kita, iaitu American Curl. Mutasi genetik mereka telah memberikan mereka penampilan yang sentiasa terkejut dan sangat menawan. Mereka terletak pada telinga yang melengkung ke belakang dengan sangat elegan, seolah-olah seperti tanduk kecil atau bulan sabit. Keistimewaan ini bukan sahaja menambahkan daya tarikan, malah memberikan ekspresi muka yang mesra dan terbuka. Kelihatan seolah-olah mereka sentiasa gembira dan terkejut, sentiasa bersedia untuk bermain. Berbeza dengan baka kucing lain yang mempunyai penampilan luar biasa, American Curl mempunyai fizikal yang sangat seimbang dan berkadar. Mereka tiada ciri ekstrim yang lain, melainkan bentuk telinga mereka. Mereka sering digelar Peter Pan dunia kucing kerana sifat manja dan suka bermain mereka kekal seakan-akan anak kucing sepanjang hidup mereka. Mereka sangat penyayang, pintar dan sangat mudah mesra. Mereka amat sesuai dibela bersama kanak-kanak dan haiwan peliharaan lain. Kisah asal-usul baka ini adalah contoh terbaik tentang bagaimana satu kebetulan boleh menghadiahkan keajaiban sebenar kepada dunia. Pada tahun 1991, di California, sepasang keluarga biasa telah mengambil dan membela seekor kucing jalanan berbulu panjang. Kucing ini mempunyai ciri luar biasa. Telinganya melengkung ke belakang. Mereka menamakannya Sulamith. Apabila Sulamith melahirkan anak, dua ekor anaknya juga mempunyai bentuk telinga yang serupa. Maka, jelaslah ia bukan disebabkan oleh kecederaan, tetapi merupakan mutasi genetik yang stabil. Pakar genetik kemudian mengesahkan bahawa ciri unik ini disebabkan oleh gen dominan, yang kini dikenali sebagai gen Curl. Ini bermakna setiap seekor kucing baka American Curl di seluruh dunia adalah keturunan langsung daripada kucing Sulamith yang asal itu. Ia sungguh menakjubkan bagaimana seekor kucing jalanan telah menjadi nenek moyang kepada baka baharu yang kini diiktiraf dan disayangi di peringkat global. Dan di sini, kita akan menemui kejutan yang paling besar dan menarik. Berbeza dengan kucing Scottish Fold, yang mana mutasi telinga mereka dikaitkan dengan masalah sendi yang serius, gen American Curl hanya memberi kesan kepada tulang rawan telinga dan tidak melibatkan anggota lain. Ini menjadikan American Curl salah satu bakal kucing yang paling sihat dan tulen dari segi genetik. Mereka tidak mempunyai penyakit keturunan khusus yang berkait rapat dengan ciri unik mereka itu. Ini adalah hasil mutasi semula, jadi yang tidak membawa sebarang implikasi negatif terhadap kesihatan haiwan tersebut. Hal ini menjadikan kucing Curl contoh terbaik bagaimana anomali genetik boleh menjadi ciri menarik semata-mata dan bukannya kecacatan. Mereka adalah bukti hidup bahawa penampilan luar biasa tidak semestinya bermakna masalah kesihatan, dan inilah yang membezakan mereka secara positif daripada banyak baka hasil pembiakan selektif yang lain. Walaupun secara keseluruhannya sihat, telinga kucing Curl yang unik ini memerlukan sedikit penjagaan yang teliti. Ada satu fakta menarik, anak kucing Curl sebenarnya dilahirkan dengan telinga yang lurus sepenuhnya. Telinga mereka akan mula melengkung ke belakang sejak hari ke-4 hingga ke-7 selepas kelahiran. Dan proses ini akan berterusan sehingga ia mencapai usia 4 bulan. Pada usia inilah, lengkungan telinga akan terbentuk secara muktamad dan kekal. Tidak akan berubah lagi selepas itu. Telinga, cartilage, kucing Curl agak keras. Namun, anda tetap perlu mengendalikan ia dengan sangat berhati-hati agar tidak rosak. Jangan sekali-kali cuba melenturkan atau membengkokkannya secara kasar ke arah hadapan. Oleh kerana bentuknya yang terbuka, telinga Curl juga lebih mudah
terdedah kepada kotoran berbanding kucing biasa. Oleh itu, pemeriksaan dan pembersihan rutin adalah wajib. Selain daripada itu, American Curl adalah kucing yang sihat, mudah dijaga dan mempunyai personaliti yang sangat ceria. Mutasi genetik yang berlaku secara kebetulan ini telah menjadi anugerah sebenar bagi semua pencinta kucing di serata dunia. Jadi, mari kita buat sedikit rumusan. Hari ini, kita telah berkenalan dengan 5 bakal kucing yang luar biasa, di mana setiap satu lahir daripada kesilapan genetik yang unik. Kita telah saksikan bahawa telinga comel Scottish Fold itu sebenarnya adalah tanda penyakit sendi yang serius. Kita dapati pula bahawa kaki pendek Munchkin tidak menghalangnya daripada menjadi pemburu yang tangkas. Kita faham mengapa Sphinx yang Bogle memerlukan penjagaan yang lebih rapi berbanding kucing Parsi yang paling gebu sekalipun, dan mengapa Devon Rex yang berbulu kerinting itu digelar kucing berjiwa anjing. Sekali kita terpegun melihat American Curl yang mutasinya hanyalah ciri unik yang tidak berbahaya dan sangat menawan. Kaleidoskop baka ini menunjukkan betapa luar biasa dan tidak dapat diramalkan sifat alam semula jadi. Namun, ia juga meletakkan tanggungjawab yang amat besar di bahu kita sebagai manusia. Kita harus sentiasa ingat bahawa di sebalik setiap ciri luar biasa ini terdapat genetik yang kompleks. Tugas kita adalah untuk menjaga makhluk-makhluk ini, memenuhi setiap keperluan mereka dan mendekati pembiakan mereka dengan bijak serta beretika. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika anda mendapati kandungan ini menarik, sila berikan like dan subscribe ke saluran kami agar tidak terlepas episod baharu. Sekarang, ada soalan untuk anda. Baka yang manakah paling membuatkan anda kagum? Dan adakah anda berani untuk membela kucing dengan keunikan istimewa sebegini? Jangan lupa kongsikan pendapat anda di ruangan komen.